Hai semua, selamat kembali dalam YouTube channel Bintang Kecil. Okey, hari ni kat mana pula bikin explore kita hari ni kalau korang nak tahu, hari ini kita nak pergi Museum Bank Negara Malaysia. So abang dah tak nak cakap banyak sangat. Abang tahu adik-adik semua tak sabar nak tengok apa yang ada dekat museum ni. So jom kita pergi sekarang. Okay, so sekarang ni abang ada di Museum Bank Negara Malaysia. Banyakkan duit. Kalau abang boleh dapat ni, abang beli semacam-macam. Apa itu duit? Okay, ini adalah orang kata macam perubahan wang-wang. Kita mula dengan sistem barter, lepas tu duit komoditi, lepas tu ni atas jadi duit shilling, lepas tu duit kertas, lepas tu jadi duit plastik, lepas tu jadi e-wallet. So adik-adik semua sekarang pakai yang mana? Kita sekarang mesti banyak pakai duit kertas dengan e-wallet. Duit bank ni macam mak-mak adik lah kot saya pakai, betul tak? Tapi zaman sekarang tak pakai dah benda macam ni. Beratnya. Macam mana ni? Dulu tanpa duit kita pakai ni tau guys. Macam mana berat macam ni? Beratnya. Setiap hari nak kena bawa, nak pergi beli ikan kat kedai runcit. Bawa ni, saya nak 5 kilo ayam. Macam tu. Cabaran RM 1 juta. Jom kita try. Bahasa Melayu. Okay, hai, saya si Kijang. Okay, jom kita mula. Sedia. Kita ada 1 juta. So, okay, kat sini kita nak ambil apa? Kita ambil keperluan. Okay, keperluan sekolah. Lepas tu kita kena ada vitamin, nak sihat. Lepas tu kita kena ada makanan berkhasiat. Lepas tu kita kena ada, kalau nak pergi sekolah kena bawa kereta. Lepas tu kita kena ada rumah. Dan kita ada kucing. Okay, apa lagi? Pakaian. Pakaian. Lepas tu makanan kena banyak sikit. Tak boleh dah, habis. Dapat 3 bintang. Sebab abang dapat keperluan 6 item, kehendak 1 item. Jumlah dibelanja 760,800. Kalau adik-adik yang datang sini, adik-adik dapat berapa pula? Cuba komen kat bawah. Mesti korang macam tertanya-tanya, kenapa ada batu kat sini? Ini dikira duit tau guys, dulu. Dikira batu Yap, ditemui Pulau Yap. Dia diguna sebagai wang. Macam mana tu guys? Setakat nak beli ikan, kita kena bawa sebesar-besar ni. Sebab sekarang dah jadi kertas je, betul tak? Okay, ni kita punya ni. Jom kita lihat. Nombor akaun 000000. Jumlah dengan perkaraan 100. Tanda tangan penyimpan. Macam tu. Lagi. Abang buat duit sendiri. Boleh guna tak? Korang tengok sini, banyak duit. Duit RM10. Semua generasi duit. RM100 lama. Tengok, ni yang baru. Banyak. Jom kita tengok apa yang ada lagi dekat sini. Jom, kita keluar pula. was one of the first Islamic banking video concepts was introduced to grant the government applied a dual financial system for the Islamic banking industry to flourish.
product companies who were Okay, dekat sini adik-adik semua boleh datang dan boleh belajar lah tentang sejarah-sejarah kewangan Islam, kebangkitan kewangan Islam, amalan awal, semua tu. Lepas tu macam duit-duit shilling diorang, macam apa duit yang diorang pakai waktu zaman-zaman dulu tu. Macam-macam lah korang boleh belajar dekat sini pasal keuangan dari segi Islam. So adik-adik semua patut datang sini tau, sebab korang boleh belajar banyak lagi apa orang kata ilmu-ilmu macam tu. So jom kita jalan lagi tengok ada apa lagi kat dalam Museum Bank Negara Malaysia. Jom. Oh, ni dari segi ATM. Adik-adik pernah nampak tak duit-duit ni? Inilah wang kertas pertama terbitan Bank Negara Malaysia. Waktu Abang Noel lahir, dah tak pakai dah. Tengok pelbagai duit-duit shilling yang berbeza lah mengikut zaman. Tengok. Untuk adik-adik semua kalau datang sini boleh mengenali pasal wang-wang daripada duit shilling ke wang kertas semua tu. So kalau korang masuk sini korang akan kenali lebih lah pasal sejarah-sejarah macam mana wujudnya wang shilling, macam mana diorang buat wang shilling tu, macam mana diorang buat duit kertas tu semua. Lepas tu tadi korang nampak juga ada dia tunjuk semua contoh-contoh wang-wang di seluruh negara. So korang boleh atas sini, korang tengoklah kat situ. Mungkin kat situ korang boleh tengoklah duit-duit yang korang rasa macam negara ni saya nak pergi, inilah duit yang awak akan pakai.
Okay, kita dah habis dah jalan-jalan dekat Museum Bank Negara Malaysia. So macam-macam lah dekat sini, ada art gallery, ada sejarah-sejarah kewangan, sejarah-sejarah duit shilling, duit kertas semua. So adik-adik semua kan, kalau korang datang, korang boleh datang sini sebab macam-macam ilmu yang korang boleh dapat. So jadi itu sahaja BK Explorer kita untuk kali ini. Korang semua jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel Bintang Kecil. Okay, itu sahaja. Bye-bye semua.